So task pertama beli barang and then dapat refund. Dapat duit lebih lah. Beli 140 lebih, you bayar dia balik mungkin 106 ke 17 sebab 10% kan. Task kedua beli barang juga. Sama juga. Sama boleh refund. Okey, bila dia beli barang tu, dia bank in duit dalam account tu. So account tu you akan bagi. Barang tu beli tak? Tak. Barang tu tak, sebenarnya tak beli pun. Tak beli. Just tunjuk and then suruh dia masuk duit. Itu saja. Itu saja. Okey, then lepas tu then task 3 dia ada 3 order nak buat. You kasih dia suruh dia kalau ada satu promotion, kalau you complete 3 task, dia akan ada bonus reward. Apa dia? Bonus reward. Yalah, apa dia? RM 288 macam. Kalau you complete 3 task lah. So maknanya untuk task ketiga, kalau dia beli barang, dia dapat beli barang tu dan dia dapat di-refund balik harga barang tu termasuk dengan RM288. Betul? Kalau you complete 3 task. Complete 3. Okey, lepas tu orang ni complete 3 dah. Dia dapat 288. Tak dapat? Ini soal tak dapat dah. Sudah tak dapat. Okay, and then what happen? And then kalau dia soal complete 3, berarti dia tahu you punya task sudah overtime. Okey. Lepas tu bagi dia overtime punya task. So dia dah buat task untuk nak dapatkan RM288. Dia dah bayar tapi RM288 tak dapat. And then dia minta RM288 kat you cakap apa? Suruh cakap dia punya task buat overtime. Oh, sudah lambat lah. Sudah lambat masa. Okay. And then kalau nak dapatkan kena buat apa? Buat overtime punya task. Overtime. Overtime punya task. Tambah lagi kerja. So untuk tambah lagi kerja ni dia akan dapat 288 ke dapat lebih lagi? Lebih lagi. Ada lebih lagi dah. 288 buat ada. Macam so ada banyak package lah. 288 lagi. Ada itu overtime punya task, commission 35. 35 apa? Commission. Kalau you yelah 35 apa? Commission 35% ke RM35 ke? 35%. Okey, barang tu siapa yang bagi dia untuk beli? Saya. You bagi? Apa nilai barang untuk yang task overtime? Bag ke apa ke? Berapa nilai? Berapa 2,000 macam. You akan cari barang yang harga 2,000. So you bagi dia barang harga 2,000, dia akan bank in you 2,000. So dia akan fikir daripada dia bank in tu, dia akan dapat 2,000 plus 30% daripada 2,000, betul? Ya. And then apa jadi? And then dia itu overtime task, dia ada 2 mission nak buat. Nak buat 2 task. Untuk apa? Overtime punya task ada 2 nak buat. Satu yang 2,000, satu lagi 4,000 macam. 4,000 lebih pula. So paling tinggi you pernah dapat berapa? Satu hari. Satu orang berapa you boleh dapat? 10k. 10k pernah dapat lah. You letak barang yang harga tinggi lah. Betul. You suruh dia beli, dia suruh dia bayar. Dia pun bayar. Sebab dia ingat dia boleh dapat 30% daripada 10k. Tiba-tiba tak dapat. So mana you dapat contact number ini klien mangsa semua? Apa? Contact number ini klien punya contact number mangsa semua you dapat dari mana? Itu customer punya. Baru-baru ini, Puskol telah membuat kolaborasi bersama polis Diraja Malaysia dengan misi untuk mencegah orang awam daripada terpedaya dengan tipu helah skamer. PDRM telah bersetuju dengan Puskol untuk kongsi maklumat daripada PDRM CCID Portal. Dengan semua maklumat ini, Puskol akan dapat membantu untuk selamatkan diri kita daripada menjadi mangsa skam. Masa bila kau muncul ni? Okey, tak apa. Yang penting sekarang ni semua download Puskol sekarang. Lah. Scammer lah.
Be smart, stay alert.